Shiruto, Bifil, mana nak ambil dulu? Ada yang tanya macam mana kita nak consume dua-dua ni. Kita dah ada dua-dua ni kan. Okey, bagi yang tak tahu, dua-dua ni adalah produk daripada BE International. Shiruto adalah untuk menguatkan imun sistem badan kita. Bifil pula untuk jantung dan saluran darah. Okey, bagi yang nak tahu macam mana kita nak ambil, nak apply, kita digalakkan untuk ambil Bifil dahulu. Kita bangun pagi, perut kosong, belum makan apa-apa, kita ambil Bifil dulu 1 sachet. Lepas tu dalam sejam lepas tu kita baru ambil Shiruto. Okey, macam tu juga untuk waktu malam. Waktu malam lepas makan pukul 8 kita ambil Shiruto dulu. Lepas tu bila nak tidur 2 jam lepas tu baru ambil Bifil. Bifil kita pastikan kita ambil ketika perut kosong. Okey, itu saja daripada Anne. Semoga bermanfaat. Okey, bye-bye.